Bayangkan ini, seorang raja paling berkuasa tapi diganggu lalat. Ini bukan cerita biasa. Ini strategi pelik dari Mesir Purba. Firaun pernah menggunakan manusia sebagai umpan lalat. Lebih mengejutkan, hamba disapu madu atau bahan manis supaya lalat berkumpul pada mereka, bukan pada Firaun. Ini bukan mitos kosong. Catatan sejarah menunjukkan taktik ini digunakan untuk memberi keselesaan kepada pemerintah. Pada zaman itu, lalat bukan sekadar gangguan kecil. Ia boleh membawa penyakit dan mencemarkan makanan serta persekitaran. Jadi solusi mereka, alihkan masalah itu kepada orang lain. Dan yang paling pelik, ini dianggap normal dalam sistem hierarki mereka. Keselesaan raja lebih penting dari segalanya. Ini menunjukkan satu perkara, kuasa boleh mengubah cara manusia dilayan, walaupun untuk perkara sekecil lalat. Soalan mudah, apa yang disapu pada hamba untuk menarik lalat? Komen jawapan anda. Follow untuk fakta menarik setiap hari. Ini bukan mitos. Kenapa mereka guna najis sebagai ubat? Kedengaran menjijikkan, tapi ini benar-benar berlaku di Mesir Purba. Lebih 3,000 tahun lalu, doktor di sana menggunakan najis haiwan untuk merawat penyakit. Lebih mengejutkan, ia digunakan pada luka terbuka dan jangkitan. Dicampur dengan bahan lain seperti madu. Kemudian disapu pada bahagian yang sakit. Ini bukan sekadar kepercayaan pelik. Ada sebab di sebaliknya. Najis tertentu mengandungi bakteria yang boleh menghasilkan kesan seperti antibiotik. Walaupun mereka tidak memahami sains moden, mereka melihat hasilnya sendiri. Pada zaman itu, tiada ubat farmasi, tiada teknologi perubatan canggih. Namun mereka tetap mencari solusi. Dan yang paling pelik, kaedah ini kadang-kadang benar-benar berkesan. Walaupun nampak menjijikkan, ini menunjukkan satu perkara, ilmu boleh wujud tanpa penjelasan lengkap. Soalan mudah, apakah bahan lain yang dicampur bersama najis dalam rawatan ini? Komen jawapan anda. Follow untuk fakta menarik setiap hari. Ini bukan mitos. Kenapa mereka tidur tanpa bantal lembut? Bunyi macam tak selesa. Tapi ini amalan sebenar di Mesir Purba. Lebih 3,000 tahun lalu, mereka menggunakan bantal yang diperbuat daripada batu, kayu atau gading. Lebih mengejutkan, bentuknya keras dan melengkung. Direka untuk menyokong leher, bukan kepala. Ini bukan sekadar gaya hidup pelik. Ada sebab di sebaliknya. Ia membantu mengelakkan serangga masuk ke telinga, hidung atau rambut semasa tidur. Pada zaman itu, serangga adalah ancaman serius, bukan sekadar gangguan kecil. Ia juga dipercayai melindungi gaya rambut dan status sosial. Dan yang paling pelik, bantal keras ini juga digunakan dalam upacara pengebumian sebagai simbol perlindungan di alam selepas mati. Ini menunjukkan satu perkara, keselesaan bukan keutamaan utama. Perlindungan lebih penting. Soalan mudah. Bantal Mesir Purba direka untuk menyokong bahagian mana? Komen jawapan anda. Follow untuk fakta menarik setiap hari. Ini bukan mitos. Kenapa mereka sanggup buang semua bulu badan? Bunyi ekstrim. Tapi ini realiti di Mesir Purba. Lebih 3,000 tahun lalu, lelaki dan wanita mencukur hampir seluruh badan mereka. Lebih mengejutkan, termasuk kening dan rambut kepala. Mereka menggunakan pisau tajam dan bahan semula jadi. Ada juga yang mencabut bulu satu persatu. Ini bukan sekadar gaya, ada sebab penting di sebaliknya. Kebersihan adalah keutamaan. Bulu badan dianggap tempat pembiakan kutu dan kotoran. Pada zaman itu, tiada sabun moden, tiada sistem sanitasi seperti hari ini, jadi mereka mengawal kebersihan dengan cara ini. Dan yang paling pelik, mereka memakai rambut palsu selepas mencukur, terutama golongan bangsawan, sebagai simbol status dan perlindungan dari panas. Ini menunjukkan satu perkara, kecantikan dan kebersihan sudah wujud sejak dahulu
Cuma caranya sangat berbeza. Soalan mudah. Selepas mencukur kepala, apa yang dipakai oleh mereka? Komen jawapan anda. Follow untuk fakta menarik setiap hari. Ini bukan mitos. Macam mana orang dulu tahu seseorang itu hamil? Bukan dengan alat moden, tapi dengan bijirin. Di Mesir Purba, wanita akan kencing pada benih gandum dan barli. Lebih mengejutkan, jika benih itu bercambah, ia dianggap tanda kehamilan. Bukan itu sahaja. Jenis bijirin yang tumbuh juga dikatakan menentukan jantina bayi. Gandum untuk perempuan, barli untuk lelaki. Ini bukan sekadar kepercayaan pelik. Kajian moden pernah menguji kaedah ini dan mendapati ia kadang-kadang memberi keputusan yang betul kerana hormon dalam air kencing wanita hamil boleh merangsang pertumbuhan benih. Pada zaman itu, tiada ujian makmal, tiada kit kehamilan. Namun mereka tetap mencari jawapan. Dan yang paling pelik, kaedah ini digunakan beribu tahun sebelum sains moden. Ini menunjukkan satu perkara, pemerhatian boleh menjadi asas kepada ilmu. Soalan mudah. Apakah dua jenis bijirin yang digunakan dalam ujian ini? Komen jawapan anda.